Oh, sumpah. Let's go. Pergi mana Kak Lia ni? Kak Lia pergi mana? Hari ni kita pergi dekat Kilang Kacang. Bukan kacang aja banyak. Sekarang semua banyak. Kita ada Maggi, kita ada paste, semua apa yang ada kat sini ni dengan harga kilang. So kita borong dulu. So kat sini selain benda ni dekat luar pun ada tempat tester. Jadi dengan harga kilang, so sebelum kita beli dengan harga borong, jadi kat luar tu kita boleh test dulu. Jom, let's go, kita jumpa lagi. Dengan ni harga dalam botol juga, sebelum kita beli kita pun boleh test. Jadi tak rasa menyesal untuk tak beli kan? Betul tak? Dan apa ni? Ada pari-pari kering. Lemau? Itu biasa je? Dia macam jeruk. Dia dry passion fruit. Hati dia boleh lah tak masuk tak manis, tapi so good. Harga dia paket ni cuma 160. So dia ada tempat test, dia ada tempat ni. So bukannya saja, semua pun ada. Crepe ke, Maggi ke, semua ada. Untuk Maggi ni kita test dekat luar. Apa ni? Ini sotong Lenoso. Sotong ni sotong merah. Ada banyak sotong, jenis sotong banyak sangat. Jadi sebelum kita beli, kita pun ada test. Kita pun ada testing juga, tunjukkan. So sebelum kita beli, kita akan rasa. Akan rasa apa sotong yang kita rasa. So jadi awak semua tak akan rasa ni. Kalau kita memang beli ni, masuk satu sotong yang crepe sekali. Crispy. Sotong kering yang macam ni. Kalau kat sini, kalau nak try teh, teh ni ada banyak jenis. Ada teh limau, ada teh susu. Jadi kat sini awak boleh try untuk nak beli yang paket atau nak beli yang serbuk. Serbuk ada yang besar, ada yang kecil. 115 harga dia satu. Boleh cerai satu beli kan rumah. Berapa ini tu? Ni semua koleksi Pocky. Pocky durian. So halal lah. Ada halal. Ya boleh. So sekarang kita kat mana? Kita dekat Big B Garden. Jalan-jalan lagi masuk. Ni madu muda lah. Kita kurang sakit, nanti darah tinggi dan nanti jantung tersesak, nanti urat kena apa benda. Bolehlah sekarang saya beritahu dia.
Awak balik kalau kita boleh pakai awak Malaysia pun boleh, pakai kad awak pun boleh. Dia tak ada luka. Malaysia 100. Kalau ni banyak pula kita ambilnya. Ni lotion wangi, bau mandi. Ni apa ni? Ini dalam ada lotion. Cuba tempat murah lah, boleh lah. Tempat dia cantik dah. Tempat Bee Garden ni. Ada air terjun ni. Ini banyaknya. Biasa. Sekarang kita dekat mana? Kita dekat Hotel ATK. Hotel yang kita akan tidur lah selama 2 malam kat sini. Tengok. Ni pemandangan lah Hotel ATK dekat Bandar Hanai. So kalau nanti petang kita akan pergi ke floating market. Papa akan ambil video nanti. Bye bye. Okay guys, sekarang kita nak pergi ke floating market petang ni. So sabar ni, kita akan naik bas. Jadi kita akan pergi ke floating market. Kita akan makan banyak-banyak jadi. Okay, bye bye. Stay tune . Boleh? Thailand has remained an independent country until now. Ui, ya Allah.